Okey, tajuk podcast kita malam ni adalah otak letak kat mana? AI ni bukan Tuhan, Pangang. Okey, mari kita mulakan. Korang perasan tak? Sekarang ni AI dah makin popular. Okey? Okey, dengar sini baik-baik sebab aku takkan ulang 2 kali. Korang ni memang tak ada kerja lain ke selain tengah tengok teknologi AI ni? Sikit-sikit AI, sikit-sikit ChatGPT. Macamlah benda tu boleh basuh berak korang. Hari ni aku nak cakap pasal artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tapi bukan cara lembut yang korang dengar kat seminar-seminar poyo tu. Aku nak bagi korang sedar sikit daripada lamunan bodoh korang tu. First sekali, tolonglah faham. AI ni bukan robot yang ada nyawa. Dia bukan macam dalam filem Terminator yang datang nak bunuh kau tu. Kau tu pun bukan penting sangat pun sampai robot nak cari. AI ni sebenarnya cuma matematik dan statistik yang melampau-lampau banyaknya. Dia proses data, dia cari corak, lepas tu dia muntahkan balik apa yang dia rasa kau nak dengar. Tu je pun. Tak payahlah nak tajuk sangat sampai tahap nak sembah. Okey, yang kedua. Ada 2 benda yang korang kena tahu kalau korang tak bebas sangat nak faham. Yang pertama, 1. Machine learning. Ni cara komputer belajar tanpa kena program sebiji-sebiji. Dia tengok data lama, dia agak masa depan, dan lagi satu, deep learning. Jadi lagi satu kompleks sebab dia tiru cara otak manusia berfungsi guna neural network. Tapi masalahnya, otak korang pun kadang-kadang tak berfungsi pun. Lagilah nak sembang pasal otak buatan. Korang tahu tak? Apa benda yang paling buat aku menyirap? Cara korang guna AI ni. Korang jadi malas nak mampus. Nak tulis email 5 baris pun nak suruh ChatGPT. Nak buat caption Instagram poyo pun guna AI. Otak tu kalau tak guna lama-lama berkarat, babe. Faham tak? AI ni sepatutnya jadi alat nak mudahkan kerja yang susah, bukan nak gantikan fungsi otak kau yang sedia ada sikit tu. Lagi satu pasal generative AI. Macam Midjourney, DALL-E ke. Korang rasa korang dah jadi artis hebat ke bila korang type kucing pakai baju angkasawan, lepas tu keluar gambar? Tu bukan seni, tu hasil curi kerja artis-artis kat luar sana yang AI tu dah scrap tanpa izin. Korang bangga dengan benda yang dicipta hasil plagiarism besar-besaran kan? Memang tak ada maruah Dan satu buat terkejut kalau satu hari nanti kan, kerja korang kena sapu dengan AI. Bukan sebab AI tu panas sangat, tapi sebab korang tu mahal dan lembab. Manakala AI ni murah dan tak reti penat. Syarikat-syarikat besar tu bukan peduli pasal anak bini korang. Dia orang cuma nak untung. Kalau korang masih lagi tak nak belajar cara nak kawal AI ni, memang korang layaklah kena buang kerja dan mereput tepi jalan. Okey, dengar sini. AI takkan ada kesedaran, consciousness. Dia tak ada perasaan. Kalau dia cakap sayang kau atau dia sedih, tu semua sebab algoritma. Tu tak, dia dah disusun untuk nampak macam manusia. Jangan jadi lurus benda sangat. Pergi jatuh cinta dengan bot. Sedih sangat ke hidup kau sampai kena cari kawan robot? Dan dah lah, aku dah penat nak membebel kat korang yang macam dinding ni. Ringkasnya begini. AI tu cuma alat. Macam tukul besi lah. Kalau kau guna benda secara betul, jadilah rumah. Kalau kau bodoh, kau ketuk kepala sendiri sampai pecah. Sekarang ni, aku nampak ramai orang tengah ketuk kepala sendiri. Kalau korang rasa otak korang masih ada sikit baki untuk berfikir, pergi baca lagi pasal etika AI dan macam mana nak guna benda ni tanpa jadi hamba teknologi. Kan? Jangan harapkan aku je nak bagi semua benda dalam dulang. Dah, berambus, jangan lupa subscribe ke like ke apa-apa je lah. Kalau korang rasa korang bukan bot yang tak ada perasaan.